Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, hari ni saya nak share korang resepi biskut dahlia pistachio crunchy yang sangat sedap. Korang boleh try untuk raya nanti. So, jom saya kongsikan dengan korang apa bahan-bahan diperlukan untuk buat biskut ni. So, jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak sedap, korang perlu menggunakan pure butter. Kemudian, saya menambahkan 70 gram gula icing. Dan kemudian, kita akan mix sehingga sebati saja. Tip untuk biskut ni, tak nak bunga dia jatuh, korang jangan mix sehingga kita punya butter dan gula kita kembang, okey? Bila dah sebati, saya tambahkan 1,5 sudu pistachio spread. Kemudian, kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 20 gram susu tepung dan kemudian saya tambahkan 100 gram tepung custard dan berikutnya saya tambahkan 170 gram tepung jagung. Kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Kemudian saya masukkan dalam anggaran 180 hingga 200 gram tepung gandum. Untuk tepung gandum ni saya sarankan korang masukkan sedikit demi sedikit dan korang uli hingga menjadi dough yang tak lekat di tangan. Seandainya tepung korang belum habis tapi adunan korang dah cantik dan tak lekat di tangan, so yang balance tu korang jangan masukkan, okey? Okey, bila adunan kita dah cantik, so kita dah boleh masukkan dalam acuan dahlia kita dan kita boleh terapkan dekat atas loyang kita, okey? So, kita akan buat sehingga adunan kita habis. Bila dah siap, so saya akan letak pistachio spread dekat tengah biskut kita tu. Okey, kalau korang nak gantikan dengan coklat chip pun boleh, dengan kacang pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita akan letak kita punya pistachio spread sehingga habis, okey? Kemudian saya akan bakar dalam oven pada suhu 140 hingga 150 darjah Celsius selama 20 minit. Bergantung kepada oven korang. Okey, so korang inilah hasilnya biskut kita setelah dibakar. Okey korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.